Perempuan bekerja dengan perempuan duduk rumah saja, mana lebih baik? Lebih baik duduk rumah. Dan kalau pergi kerja, tidak haram. Bila tidak haram, patuhi peraturan. Cuma nak khabar kalau semata-mata keluar pergi kerja dengan duduk dalam rumah, apa dalam rumah. Kenapa? Kerana Nabi kata salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fil masajid. Semayang seorang perempuan dalam rumahnya lebih baik daripada semayang di masjid. Itu semayang. Apatah lagi kalau keluar bekerja. Kerana keluar bekerja, pakaian tak macam orang semayang. Cuma nasihat kita ikut Al-Quran. Bila kita keluar bekerja, puan, dua ayat kena ingat. Yang pertama, wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Faham? Jangan kamu berlebih-lebihan dalam berhias. Tapi itu lah. Ayat yang kedua, wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jangan kamu menunjukkan kecantikan kamu, gaya jalan kamu, solekan kamu, lawanya baju kamu, melainkan untuk suami-suami kamu. Ayat ni pakai, gila kerja, tak ada masalah.